tugas Nisa sebagai editor yang kena nilai banyak sangat manuskrip dan banyak sangat trope, banyak sangat characters yang tidak bias kepada your own preference? Memang jujur cakap cabaran yang besar. Memang saya pun pencinta novel, tapi saya pun ada preference sendiri, ada cita rasa sendiri kan. Memang kena professional lah. Memang kena nilai dari sudut bisnes, sesuai ke tak untuk membaca sekarang semua tu kan. Lagi-lagi kalau saya dapat kena menilai manuskrip yang, ya Allah, contohlah Second Chance Love kan saya kata saya tak suka kan, contoh. Tapi macam kata Teh, macam ikut bergantung pada plot lah. Saya still kena tengok plot dia macam mana, konflik dia macam mana, ending dia macam mana, and cerita ni boleh jual ke tak. Zaman Nisa membaca, tak pernah ada DNF, tak pernah ada TBR. Okay, yang tu berapa lama Nisa ambil masa untuk habiskan satu buku? Okay, kita cakap pasal zaman sekolah lah kan. Masa zaman sekolah, seharian tu kita ada pergi sekolah, bersiap semua, balik prep apa semua kan. Kebanyakan masa baca waktu prep. Masa tu macam, semua benda first time lah. Macam ni rupanya kalau kahwin dapat dapat suami komando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bersama saya Teh Fatihah dalam segmen Bukti Sempena untuk Karangcraft Studio hari ini. So, untuk hari ini saya ditemani oleh seorang lagi pembaca buku tegar, dan hari ini kita akan kupas tentang novel, lebih kepada novel, bukan non-fiction. Saya bersama hari ini bersama saya Nisa Halim, editor novel Karangcraft. Assalamualaikum Nisa. Hai, waalaikumsalam Teh. Nisa, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Tak berapa sihat sangat, sikit perut tadi sebenarnya. Okay, so hari ni saya memang membawakan khas untuk anda semua penonton Karangcraft Studio bagi segmen Bukti ni, editor kami yang bahagian novel, dan saya memang ambil masa dia 1 jam daripada dia buat editing ke atas, kita panggil dia untuk turun ke studio. Hari ni Nisa minta maaf kita ambil masa sekejap Tak apalah, demi Teh sanggup. Nak berborak apa, kita borak, jom. Alright, so untuk hari ni kita nak bongkarkan kisah Nisa sendiri sebagai editor, macam mana boleh terjebak menjadi editor, dan macam mana permulaan menjadi pembaca tegar lah. Okay, wah, menarik topik ni sebenarnya. Saya suka, sebab tu saya sanggup spend 1 jam saya untuk Teh, apa-apa saja demi Teh. Saya dah perkenalkan diri ke belum? Belum, sila. Belum, okay. Nama saya Nisa Halim, editor novel Karangcraft. Baru dalam 3 tahun lah menjadi seorang editor novel. Tapi hari ni saya bukan sebagai editor lah. Of course sekarang ni saya sebagai pembaca tegar novel. Kalau tak jadi pembaca tegar novel, tak bolehlah jadi editor kan. Nisa mula membaca novel ni start bila? Sebenarnya takut nak cakap sini. Boleh ke cakap kat sini sebenarnya? Mungkin boleh? Bawah umur Yelah, itulah, tahu kan, faham kan. Nampaknya ada experience sendiri sama Sama-sama. So actually saya start membaca lah. Saya nak cerita, saya start membaca dengan buku-buku novel remaja, komik kan. Masa saya dah jam 4, 5 dengan 6. Tapi bila masuk form 1 barulah belajar baca novel dewasa, novel cinta lah kan. Itu pun of course daripada tengok kakak-kakak senior, tengok kawan-kawan kita yang memang adik-beradik dia, family dia memang ada novel ke kan. So saya ni ada sulung. So apa-apa saya lah yang pertama kali mencubalah kan. So saya tak ada adik-beradik yang ajar baca novel ke apa ke. Even ibu? Parents saya tak membaca. So saya memang belajar semuanya daripada sekolah lah, pada kawan-kawan apa semua. So dari situlah start baca novel masa saya form 1 lah. Tak apa, selamat kan untuk cakap. Selamat. Nak tahu juga novel pertama tu. Nak tahu keselamatan tu terjaga. nak tahu novel pertama novel apa yang okay, saya jamin selamat. Sebab first novel saya surprisingly Alaf 21 punya novel. Novel Karangcraft. Memang peminat tegar Karangcraft jugalah. Agak lah, sebab saya boleh katakan sebab masa mula-mula nak belajar baca novel kan, memang Alaf 21 adalah paling banyak lah novel yang dibaca kan. Banyak novel yang famous juga kan. Jadi kalau tanya novel saya yang pertama,
seingat saya lah, novel Dia Zafira. Sampai sekarang saya suka baca novel dia. Jauh Kau Pergi, tak silap saya tajuknya. Dia pasal hero tu abang komando. Okay, nampaknya kita dah tahu test Nisa. Tak. Kalau test Nisa pada tingkatan 1 tu adalah abang komando macam tu. Tapi saya rasa untuk buku Dia Zafira tu, dia tak adalah macam novel cringe yang macam tak nampak kan. Tak, novel Alau 21 sangat-sangat matang penulisan dia. That's why saya suka. And jalan cerita dia, okay, of course lah matang juga, tapi tak adalah macam cringe ke apa. Masa tu zaman di mana kita baru nak mengenal alam percintaan, perkahwinan lah kan juga sebenarnya. Sorry kepada pendengar. Untuk adik-adik, maaf ya. Tapi itulah dia, kita bukanlah masa form 1 je, sampai saya form 5 pun saya masih baca juga sebenarnya. Cuma yang peak zaman peak baca novel tu form 1 sampai form 3. Memang macam tak boleh stop tau. Sampai kan waktu tu tak ada duit pun, tapi still macam sanggup simpan duit belanja sebab nak beli novel. FOMO. Sebab masa tu semua orang at least ada satu novel. Tapi kita ni, yelah, masa tu macam family tak ada yang, mak saya tak baca novel kan. So saya macam kena beli sendiri, start sendirilah. Sebab saya masa tu macam bukan sekadar suka baca novel tau, tapi saya suka tengok kalau novel banyak dalam bilik saya. Saya suka tengok rak buku. Wah, ni kalau semua novel aku macam tu. Okay. So masa tu TBR sendiri? Okay. Sebab suka tengok kan macam penuh dengan rak penuh buku, rak dengan penuh buku. Tapi TBR sendiri macam mana? Dia ada fasa dia tahu sebenarnya. Kalau tanya sekarang tahun 2026, boleh dikira berapa jari je yang beli, yang baca, beli tu banyak. TBR tu banyak. Tapi kalau nak cakap masa zaman dulu tu lah kan, mula-mula baca dulu, tak ada TBR dulu kan. Sampai rasa macam, kenapa orang TBR kita ni macam tak boleh tengok ada novel baru ke, novel macam tak pernah baca ke, mesti nak terus baca. So tapi zaman sekarang penuh TBR. Okay, nak tanyalah sebab macam pada peak pada peak zaman awak membaca tingkatan 1 sampai tingkatan 3. Ni orang Nisa ni PT3 ke PMR ke zaman mana ni? Alamak, kantoi lah umur nanti. Boleh cakap ke? Boleh lah. Kita nak cakap PMR ke PT3? Rasa PT3 rasanya. Betul tak? Okay lah, kita cubalah ambil jawapan tu. Kita nak bagi tahu kan. PT3. Okay, kalau macam tu, macam mana bahagikan masa? Sebab masa tu belajar lagi, lepas tu ada exam besar lagi. Sebab masa tingkatan 3 kita ada exam besar, tak sama macam Gen Z sekarang ataupun Gen Alpha sekarang ni, tak ada tingkatan 3 punya exam dah kan. So macam mana bahagi masa? Bila difikirkan balik kan, macam mana aku membagi masa dulu Macam kena fikir balik macam mana tapi memang always ada masa. Tapi yang pasti bukan time nak exam lah. Time exam tu memang puasa lah, kena puasa lama lah juga sebab ada trial apa semua. Itu kalau exam besar lah kan. Tapi kalau macam periksa awal tahun ke pertengahan tahun ke, itu macam tak ada keinsafan sangat. Dia macam kalau rasa nak baca sebab tak boleh nak cakap depan kamera. Nanti adik-adik ikut pula. Ini betul-betul kita tumpahkan teh ni. Okay. Betul-betul reality pembaca novel. Saya rasa reality pada pembaca pun macam tu. Kita ada tendensi untuk adakan masa tu. Sanggup tak tidur? Ya, betul. Setuju. Memang kalau kita sibuk macam mana bukan. Tapi kalau imagine kita dah baca satu novel kan, novel tu novel best, sangat-sangat best, tapi kita nak kena stop sekejap sebab macam ada exam ke apa ke, kita akan cari juga masa sebab kita akan rasa tanya-tanya nak baca. Dia macam tapi zaman dulu saya rasa macam semua novel saya baca semua best. So semua novel saya baca pun semua tak boleh DNF. Kena habiskan juga. So akan cari juga masa tu. Okay, kalau masa tu biasanya memang kalau hari weekdays pun baca juga. Memang cuba cari masa. Dulu seingat saya lah, masa zaman sekolah dulu, saya paling banyak baca dekat asrama. Sebab saya dulu dah asrama. So banyak-banyak baca kat asrama. Kalau kat rumah tak baca lah, sebab orang punya kan, hak milik orang. That's why saya macam keinginan untuk ada novel sendiri tu membara-bara tau. So saya sanggup simpan duit belanja sebab saya duduk asrama. So parents saya bagi belanja lebih sikit lah kan, sebab lama kan tak balik rumah kan. So duit yang lebih tu lah kita simpan. Sanggup makan
Orang kata Dia makan je, tak pergi kantin. Macam tu lah demi novel. Tapi novel alhamdulillah masa tu kalau saya ingat saya untuk novel Alaf 21 harga paling tinggi pun RM19.90. Kan? Tak 11 adalah kan? macam sekarang, tapi still banyak lah untuk Betul. budak sekolah kan. Inflasi. Ah, Sekarang ni ikut inflasi. Kalau dulu kita anggap RM19.90 tu sebenarnya dah mahal lah. Betul. Dah besar harga dia tu untuk sebuah novel. Betul. Jadi kalau Nisa biasanya kumpul duit berapa lama untuk dapat sebuah novel tu? Seingat saya lah paling cepat saya kumpulkan masa raya. Ini yang saya ingat. Duit raya. Saya tahu kenapa. Boleh saya teka tak? Okay, teka. Duit raya guna untuk beli novel. Yeah. Itulah orang kata waktu paling cepat duit saya ada. Masa tu saya kemurung. Kalau nak tunggu selain waktu raya lah kan, waktu tak dapat duit, lama sikit lah. Take time lah. Macam tu. Tapi time raya tu macam beli banyak tu rosak. Macam tu. Mengikut kemampuan. Okay. Tadi Nisa ada beritahu yang sebelum ni, masa peak zaman Nisa membaca, tak pernah ada DNF, tak pernah ada TBR. Okay, yang tu berapa lama Nisa ambil masa untuk habiskan satu buku sebenarnya? Kalau seingat saya lah, sebab dulu kita cakap pasal zaman sekolah lah kan. Masa zaman sekolah, seharian tu kita ada pergi sekolah, bersiap semua, balik prep apa semua kan. Kebanyakan masa baca waktu prep. Jadi prep tu kita buat, cikgu buat untuk prep study. Astagfirullahaladzim, teruknya Nisa. Adalah time tak ada kerja lah. Time Ni tengah betul-betul kita tumpahkan teh kan. tak ada kerja. And kebanyakan masa adalah waktu malam. Macam dah naik prep malam tu kan. Okay, masa tu cepat-cepat naik. Kadang tu tak makan pun waktu malam Siapa? kan. Siapa kan ada kan. Kadang tu macam tak apalah, nak cepat-cepat naik baca novel. Sebab nanti nak tutup lampu dah. Let off pukul berapa? Asrama Nisa? Ingat saya macam pukul 12 macam tu lah kot. Tapi kita naik pun dah nak pukul 11 kan. Sekejap je masa time tu. Nak baca Al-Mulk lagi. Ilmu ada tu. Bukan kita pasal asrama ni lain pula ni. Episode lain. Betul. Memang kehidupan asrama macam tu. Yeah, Pandai betul. cari masa. Yeah. Okay, alright. Macam yang saya cakap lah, macam kalau keinginan kita nak habiskan novel tu ada, nak cepat-cepat, so kita akan cari tahu masa tu. Tak kira lah time tengah sibuk exam ke, time tengah sibuk event ke apa ke kan. Macam tu lah. Okay, tadi berbalik, sebab saya suka daripada poin-poin Nisa sebenarnya. Bila Nisa beritahu buku pertama ataupun novel pertama adalah daripada penulis Dia Zafira. Adakah trop ataupun jalan cerita pada tingkatan 1 hari tu dengan sekarang berbeza? Yang trop pilihan Nisa? Sangat-sangat berbeza. Tapi saya rasa memang faktor umur jugalah, sebab kita pun baru nak belajar alam percintaan, alam perkahwinan kan. So masa tu macam semua benda first time lah. Macam ni rupanya kalau kahwin, dapat dapat suami komando. Dapat suami orang kaya kan. Dulu kan baca novel Tengku semua tu kan. So macam dulu sangat best lah. Rasa macam masa tu macam tak berfikir secara realistik sangat lah. Masa tu memang sangat dalam delusional sangat lah. Dulu lah. Dulu. So masa tu memang sangat. That's why saya kata semua buku, semua novel macam best. Dia tak ada yang tak best. Semuanya menyuap saya punya dulu. Macam tu. So kalau itulah mungkin faktor umur juga. And semakin meningkat umur, semakin kita berpijak pada realiti. Makin bila dah besar macam susahnya cari duit. Tak mungkin ada dapat lelaki macam ni, tak mungkin itu, tak mungkin ni kan. So cita rasa tu pun berubah. And bukanlah nak kata, contohlah kan kalau ada penulis favourite saya buat cerita macam tu lagi macam masa saya sekolah, bukanlah saya nak kata cerita dia tak best, tapi mungkin sebab saya punya, orang kata, cita rasa tu dah berubah lah. Saya dah macam tak nak baca cerita macam tu. Saya nak cari cerita yang B40 macam Tapi Hati Kata Lain. Okay. Tapi Hati Kata Lain dia cerita tentang apa namanya, mekanik. Yes, for your information, saya lah editor editor Tapi Hati Kata Lain. So kenapa salah satu sebab cerita ni, novel ni dipilih, tak apa ke? Boleh. Kenapa dipilih? Sebab hero-heroin dia B40 tau. So macam bukanlah nak kata tak ada langsung novel yang buat cerita B40, tapi macam jarang lah watak utama tu kedua-duanya B40, dan memang struggle mereka hidup
orang muda nak dapatkan kerja tetap kan, and then struggle cari duit untuk keluarga, untuk diri sendiri. So lepas tu pada masa sama dia macam enemies to lovers, macam tu lah. Ni lah cita rasa saya macam ni lah umur sekarang. Macam Masih ni. lagi trope enemies to lovers Okay, enemies to lovers ni memang saya rasa sampai bila-bila pun saya akan suka. Yang ni tak berubah. Saya memang suka enemies to lovers. Walaupun in real life tak suka lah. Tak Tapi suka. kalau untuk novel fiction dulu kita okey lah. Sebab apa ramai saya rasa untuk trope enemies to lovers ni dia memang ramai peminat dia. Agak-agak Nisa sebagai peminat trope ni juga, apa sebabnya? Okay, sebab saya tak tahu sebab kan ada orang dia macam suka semua trope tau. Macam friends to lovers pun suka, enemies to lovers pun suka. Tapi saya tak suka friends to lovers tau. Tak tahu kenapa. Friends to lovers ke second chance love ke, saya tak suka. Saya memang suka enemies to lovers ataupun strangers to lovers. Cakap macam kita rasa saya pula kan. Boleh memang tanya untuk preference Nisa kan. So itu personally lah. Maksudnya kalau sebagai editor tak boleh lah macam tu. Tapi tak tahulah, saya rasa tak ada sebab. Dia macam comel kalau bergaduh-gaduh. Macam orang kata maki-maki kan dulu, lepas tu baru suka sama suka. Saya rasa macam cute. Kalau friends to lovers tu dia macam terlalu baik. Baik kan kawan kan, kawan lepas tu sama suka, macam klise sikit So enemies to lovers ni klise juga, tapi tapi dia macam lain benda lain macam tu. Faham. Kalau tadi kan ada sebut pasal second chance love kan, memang tak suka sebab ada je cerita yang macam kita rasa daripada Alif 21 betul. Banyak juga second chance love ni. Saya tak suka. Sebab second chance love ni dia banyak sebab lah kan kenapa terputus ke apa kan. Tapi macam saya sakit. Saya tak tahu kenapa tiba cakap sakit kan. Tu tak boleh. Macam tu. So kalau bagi trope angst tak boleh jugalah. Yang macam menangis syahdu, yang macam menangis syahdu je boleh. Cuma dia macam kalau hero dengan heroine tu dulu ada lovers, tapi macam get back balik ending dia untuk apa-apa sebab pun saya tak boleh. Macam tu lah. Tapi tak apa, itu personal. Kan. Dia personal je. Okay, kalau ada penonton kita yang minat trope-trope yang berbeza tadi tu, boleh tulis kat komen. Kita tengoklah siapa peminat enemies to lovers juga. Ya, betul. Sebenarnya saya sendiri pun peminat enemies to lovers juga. Kan? Seronok lah sebab saya rasa, bagi saya lah, sebab cute interaction. Dia boleh nampak chemistry tu is chemistrying. Yes. And character development tu ada. Daripada bergaduh, and then dia akan slow down gaduh tu, and masa tu lah baru nampak mereka akan faham each other. Lepas tu barulah timbulnya perasaan. Selalu macam tu lah. Kalau macam friends to lovers dia macam terlalu cepat. Kawan-kawan masuk terus suka. Macam tu, dia tak ada cabaran. Bukan ke biasanya friends to lovers ni dia akan ada satu act kat situ, mesti ada tentang jealousy mode on. Betul. Tak dapat dinafikan. Tapi, kalau ada second male lead ke ataupun second female lead ke kan. Betul. Tapi kalau enemies to lovers tu lebih, kalau ada second male lead pun sama juga kan. Dia lagi menarik, betul tak Teh? Betul. Saya cakap jujur. Saya jujur. Tapi Teh suka second chance tu le? Second chance love? Saya tiba-tiba saya pula tak apa, saya nak tahu. Saya lebih pada plot sebenarnya. Saya membaca mengikut plot. Tapi trope tu dia macam the second one lah. Tapi plot dulu. Macam mana penulis menulis sehinggakan saya terpaut untuk ikut dia satu persatu plot. So tak kisah sangat lah macam second chance love ke, friends to lovers ke kan. Okey je lah. Okey je. Nak bagi saya buku apa tentang tuanku ke ataupun CEOs ke, okey je. Saya open je lah maksudnya. Kalau Nisa pula? Yang hero hero apa hero orang kata? T20 or hero B40. Saya memang pilih tapi kan tak boleh dia ikut umur juga. Kalau Nisa yang 10 tahun yang lalu confirm hero T20. Kalau yang sekarang memang hero B40 lah. Sebab saya tahu betapa, bukanlah nak kata mustahil untuk dapat hero T20 ke apa kan, make sense je jadi. Cuma dia macam 1 dalam 1000 lah. Sebab dia bergantung pada diri kita juga. So saya tahu circle saya macam mana,
kenalan saya macam mana semua kan. So macam mustahil ni dapat macam tu. So macam and satu lagi memang nak cari yang biasa-biasa je. Sebab saya pun biasa-biasa. So maksudnya Nisa sekarang ni membaca novel reflects to your own kehidupan. Ya, betul. Ya. Wow. Itulah saya kata, saya rasa dulu saya tak macam ni tau. Tapi sekarang ni sangat reflect pada diri sendiri. Macam mana pula Nisa seimbangkan tugas Nisa sebagai editor yang kena nilai banyak sangat manuskrip dan banyak sangat trope, banyak sangat characters yang tidak bias kepada your own preference? Memang jujur cakap cabaran yang besar. Sebab memang saya pun pencinta novel, tapi saya pun ada preference sendiri, ada cita rasa sendiri kan. Memang bila jadi editor itulah antara benda terbesar, especially kena baca manuskrip kan. Baca banyak, memang kena professional lah. Memang kena nilai dari dari sudut business, dari dari sudut cerita tu sesuai ke tak untuk membaca sekarang semua tu kan. Jadi lagi-lagi kalau saya dapat kena menilai manuskrip yang ya Allah, contohlah second chance love kan saya kata saya tak suka kan. Contoh. Tapi macam kata Teh, macam ikut bergantung pada plot lah. Saya still kena tengok plot dia macam mana, konflik dia macam mana, ending dia macam mana. And cerita ni boleh jual ke tak? Macam tu. Ada tak pembaca yang nak cerita macam ni? So okay je sebenarnya, cuma kena hadap lah. Tapi lama-lama dah biasa dah. Cuma okay, if jujur lah cakap tak apa ke saya cakap awal-awal ni, dia efek okay, saya kan pembaca dulu, saya pembaca novel dulu sebelum seorang editor novel. Jadi bila saya dah baca banyak manuskrip kan, yang saya macam tak boleh bias dengan semua genre, semua plot semua, saya sikit-sikit dia menghakis saya punya minat membaca novel tu tau. Maksudnya macam that's why saya kata DNF saya banyak. Sebab saya dah banyak baca pelbagai manuskrip lah, saya dah menilai kan. Jadi bila saya dah beli novel, saya tak rasa nak baca dah. Itu salah satu reality lah menjadi seorang editor novel. Dia tak tahulah orang lain macam mana, tapi macam saya macam aduh, saya kena baca ni, dah beli kan, takkan tak nak baca. So macam even saya suka trope tu, saya suka penulis tu, saya suka jalan cerita macam tu, tapi dia somehow macam saya perlukan masa tau untuk baca. Tu yang saya rasa macam kehilangan sangat-sangat lah sebenarnya. Buat luahan kan tiba-tiba. Tak apa. Memang untuk sesi kita tumpahkan teh. Tumpahkan teh diri sendiri dan sebagainya kan. Macam tu kira macam work fatigue jugalah Agak lah. Ada macam sangat efek lah sebenarnya. Sebab kadang-kadang saya rindu tau zaman saya baca novel tu tanpa perlu macam cari masa. Maksudnya dulu nak baca novel, okay, sibuk macam mana kita akan cari masa kan. Tapi sekarang ni nantilah bila free ke, macam malas lah nak cari masa tu. And macam tapi membaca buku tu memang dah hilang dah rasa nak membaca. Tapi rasa nak membeli buku tu tak hilang lagi. Dia kan bila tengok list DNF tu kan, aku boleh travel ni kalau aku tak belanja semua ni. Boleh pergi Jogja ni, boleh pergi Singapura ke kan, dengan duit ni. Sekarang ni ada hobi lain pula tambahan travel jangan sebut saya travel. Itulah saya cakap macam seiring umur dah meningkat ni, dia macam hobi membaca tu macam sikit-sikit hilang. Dia lebih kepada profesional bekerja untuk menilai manuskrip nilai dan mengedit macam tu. Okay, Nisa kalau dalam keadaan macam tu, hilang rasa nak membaca, yang orang biasa panggil slump. Yes. Berapa lama dah Nisa duduk dalam slump ni? Dah almost 3 tahun saya jadi editor. Saya rasa macam lama jugalah sebenarnya. Dah macam 2 tahun macam tu lah. Tahun pertama saya jadi editor okey lagi, saya masih membaca. Tapi bila dah 2 tahun kebelakangan ni, saya memang sangat susah lah nak cari masa balik. Sebab saya always rasa macam okay, kena buat benda lain, buat tu. Saya dah tak rasa membaca tu akan dulu kalau baca saya rasa macam okay, aku tak sisihkan masa aku. Masa aku di-spend dengan baik macam tu lah. Tapi sekarang ni ada benda lain yang lebih baik untuk masa tu digunakan untuk benda lain daripada membaca. So bukannya tak nak, bukannya macam hilang terus. Rasa tu memang ada, tapi dia somehow hilang. Macam tu rasa tu. Kalau Nisa sendiri
kan bekerja kan sebagai editor 8 jam. Memang 8 jam tu adakah akan spend untuk membaca? Mungkin sebab itu. Dia kalau bukan membaca, mengedit membaca juga. So macam boleh katakan the whole hari tu, selain kerja-kerja documentation ke meeting ke apa kan, memang membaca lah. Itulah salah satu, bukanlah satu, memang sebab terbesar kenapa saya hilang rasa nak baca novel tu. Tapi memang rindu lah nak baca sebenarnya. Rindu nak ada suasana cozy, duduk atas sofa ke, ataupun atas katil berselimut dan having the moment. Ya, betul. Dan paling penting, moment nak ada lulu tu. Itu yang paling saya rindu. Saya macam dah lama tak ada lulu ni. Kita macam nak escapism kan. Benda tu yang saya dah lama tak buat. Dah tak. Boleh tak Nisa ceritakan sikit macam BTS ataupun Balik Tabir sebagai seorang editor, kalau membaca tu berapa kali baca satu-satu manuskrip? Mencari bahasa kerja. Sebab macam sebab ni masih lagi pembaca, tapi kita nak tahu juga fatigue sebagai seorang editors ni. Apa tadi soalannya? Berapa kali baca satu-satu manuskrip? Maksudnya satu manuskrip tu ambil masa berapa lama? Selalunya dia bergantung pada manuskrip. Sebab ada manuskrip yang best, ada manuskrip yang tak best, ada manuskrip yang kita rasa mengantuk, ada yang kita rasa macam tak boleh pergi mana-mana ni. Saya masih ingat lagi ada satu novel ni, boleh sebut ke novel ni manuskripnya? Manuskrip maksudnya novel kita yang dah terbit dah. Okay. Kita ada novel Khalid, nama Kifayah. Saya masih ingat lagi sebab sekarang saya menilai manuskrip tu. Saya mula-mula baca macam slow sikit lah. Tapi bila dah lebih page 10 tu, wah, saya punya tak nak pergi mana-mana tu, saya stay je kat meja kan. Sampai editor lain kahwin, Nisa dah solat ke belum? Nisa nak makan ke belum? Kejap pergilah. Saya duduk macam ada manuskrip macam tu. Itu memang lajulah saya akan baca. Maksudnya dia baca sampai habis jugalah. Tapi kalau ada manuskrip yang macam 50 page pertama dah macam tak ada, orang kata tak nampak hala tuju cerita ni kan. Macam apa dia nak sampaikan sebenarnya. Yang tu memang selalunya kita akan on hold dulu. Dia tengok juga sama ada on hold tu ada potensi ataupun tak ada potensi. Sebab bukan seorang je editor yang menilai, sebab akan ada editor lain juga. So macam 2-3 orang akan baca manuskrip yang sama. So bila macam 3 orang sepakat untuk keputusan nak atau tak, baru kita proceed. Kalau nak, kita proceed ke penilaian seterusnya semua kan. Jadi baca manuskrip tu bergantung pada manuskrip tu sendiri. Ada kalau macam 50 tapi kami punya limit 50 page lah. 50 page tu kalau still kita tak rasa nak sambung, kita sebagai editor menilai pun dah boring kan. So memang babai lah. Tapi still dia ikut juga. Kita kena tahu ni ada potensi ke tak. Bila ada potensi, masing-masing editor semua yang menilai sepakat ada potensi, baru kita akan contact dengan penulis, apa nak kena ubah, apa nak kena tambah, semua tu macam tu lebih kurang. Faham. Wow, banyak kerja belakang tabir sebagai editor. Sebab tu masa anda 8 jam tu memang membaca. And then mungkin sebab itu juga adanya fatigue ataupun dah tak ada rasa nak membaca di luar waktu kerja. Sebab kerja saya membaca. Saya dah spend masa membaca. Jadi bila balik rumah ke weekend ke kan, memang tak rasalah nak membaca tu. Memang niat tu ada, tapi keinginan tu tak ada. Macam nak grab buku tu kan tak ada. Nisa nak tanya jujur lah kan. Kalau dulu membaca tak ada orang bayar gaji. Sekarang ni membaca ada orang bagi tempat, awak ada meja awak sendiri dan awak dibayar gaji bulan-bulan. Rasa happy tak? Okay, ni jujur cakap memang happy lah. Sebab masa saya mula-mula dapat peluang kerja ni kan, okay, jujur cakap saya belajar bukan bidang ni lah. Cuma saya diberi peluang untuk bekerja atas pengalaman tertentu. Jadi saya macam rasa tak percaya. Baca novel ni adalah hobi tau. Tapi lepas ni saya akan bekerja. Maksudnya saya akan dapat duit, dapat gaji sebab saya membaca novel. Saya ingat lagi hari pertama saya masuk Karangcraft, kan Kak Azhar bos saya kan. Okay, dah bincang semua. Kak Azhar kata, okay, duduklah kat meja, pergi baca buku atas meja. So macam, baca buku? Baca novel ni? Lepas tu Kak Azhar gelak. Yelah baca, tak percaya pula budak ni. Macam tu lah lebih kurang. Saya ingat lagi saya ingat lagi novel pertama saya baca tu Koyak, novel Kelly kita, novel Koyak kan. Saya macam serius lah baca novel. Tu saya tanya jiran majlis sebelah saya, Kak Win, Kak betul ke saya boleh baca novel ni? Ya betul, bacalah. Sebab biasalah, sebab first day kan. So
bos saya tu nak saya tahu format kita macam mana. So aku kena baca. So boleh imagine tak macam ini hobi je sama ni, tiba-tiba aku nak buat sebagai kerja kan. Saya tak percaya lah masa tu. And of course happy. Sampai sekarang, okay, jujur sampai sekarang saya happy. Cuma kalau dari sudut sebagai seorang pembaca novel tu, tolak tepi lah kan kerja editor tu. Saya kehilangan tu lah yang saya kata tu. Rasa macam sedih lah juga sebenarnya, sebab saya dah tak spend masa untuk baca novel kat rumah. Macam tu. Faham. Okay, kalau Nisa sebagai seorang pembaca sendiri kan, apa kriteria yang Nisa akan pilih untuk beli? Saya tak cakap baca tau sekarang ni, sebab kita dah tahu dah ada masalah pada pembacaan. Okay. Apa kriteria sebuah novel tu yang Nisa akan tertarik untuk beli? Saya rasa memang nombor satu adalah penulis. Sebab sebab beli buku ni duit kan. Kita akan spend duit kita untuk beli buku. Jadi saya akan memilih. Saya bukan beli semua. Kalau ikutkan memang semua buku lah kita nak beli. Kalau ikutkan sebagai seseorang yang suka tengok dalam bilik tu ada rak buku macam library penuh dengan buku, memang saya nak beli semua buku lah. Tapi sebab kita pijak pada realistik kan, realitinya memang kita kena pilih lah. Jadi yang pertama adalah penulis. Saya memang akan pilih penulis yang saya suka lah. Even saya tak tahu lagi cerita dia pasal apa, tapi kalau as long as saya suka penulis tu, saya akan confirm beli. Tu yang saya kata TBR saya banyak tu. Penulis-penulis yang favourite saya dah banyak keluarkan buku ni, tapi saya tak baca. Macam menung je tengok kan. Yang kedua, jalan cerita. Saya tak kisah sangat macam nama, sebab adalah seorang kawan saya ni, dia memang nama hero dengan heroine tu sangat mainkan peranan penting untuk dia beli ke tak novel tu. So saya macam saya tak kisah sangat pasal nama, as long as jalan cerita dia, saya nak jalan cerita macam tu, dan saya tertanya-tanya, saya akan ambil. Macam mana nak tahu jalan cerita tu, Nisa? Daripada blurb. Blurb saja. Satu lagi daripada review orang. Okay, tapi kalau bagi situasi lah kan, antara pergi kedai buku baca blurb dengan orang review, saya lebih suka tengok orang review dulu. Okay. Dan review tu bukan seorang dua je, dia kena ramai lah. Baru meyakinkan saya untuk beli. Sebab saya faham lain orang cita rasa berbeza. So kalau dah ramai, saya macam okay, saya akan try macam tu, beli macam tu. Okay. Kalau review tu biasanya kat platform media sosial atau ada Goodreads ke? Saya lebih prefer media sosial. Goodreads saya tak aktif sangat, so saya suka orang yang bercakap. Okay. Saya dah penat membaca. Saya perlukan orang bercakap pula. Penat lah kalau review pun nak tengok membaca juga. Kalau Nisa sekarang ni dah ada adab money kata Okay. dah tak ada masalah tentang duit lagi dah? Agak berbahaya statement itu. Makin kita ada duit, makin kita sedar betapa kita tak boleh spend semua tu. Faham kan? That's why saya sangat memilih nak beli novel apa. Okay. Tapi still berbezalah daripada zaman tak kerja kan. Memang kita boleh beli apa saja, boleh travel, tiba. Okay, bila dah ada adab money, orang ingat ke memang adab money tu memang untuk diri sendiri. Masa ni lah kita tahu kena bayar komitmen. Kena bagi kat situ, kena bagi kat sini Benar. Faham. Okay, kalau Nisa sendiri kan, blurb yang macam mana akan menarik perhatian Nisa, yang berakhir dengan persoalan ke ataupun macam mana? Sebab Nisa sendiri editor juga kan? Betul. Actually kan, saya selain saya pembaca novel, saya juga penggemar tengok K-drama tau. Okay, jadi bila nak pilih novel kan, jalan cerita dia, kadang-kadang tu kan bila saya terlalu banyak, okay, saya ni pencinta fiction lah senang cerita. So bila saya dah banyak sangat tengok K-drama kan, K-drama pun kita tahulah memang dia sangat-sangat berbeza lah jalan cerita semua kan. Memang dia angkat kejayaan baru ke, cerita yang tak klise lah senang cerita. Jadi bila saya baca novel, saya akan macam nak try juga. Contohlah kalau ada jalan cerita yang saya rasa macam ni macam K-drama ni kan, saya akan beli. Sebab saya nak membezakan, saya nak tahu penulis tu boleh bawa bagus ke tak. Maksudnya macam perasaan seronok baca tu sama tak dengan macam perasaan saya seronok tengok drama macam tu. Saya bukan jenis macam dah pernah tengok cerita macam ni, tak nak novel tak. Saya macam lagi tertarik untuk tahu. Sebab saya macam concern juga dengan penulis-penulis Malaysia lah kan, penulis novel Melayu. Macam saya nak tahu kemampuan diorang. Sebab saya bukan penulis, saya pembaca je. Jadi saya macam, kalau bila saya baca,
Wah, bagus lah macam kan. So saya dari situ saya akan macam okay, penulis ni memang ada potensi apa semua. Okay, ada sikit lah jiwa editor tu. Ada juga. Tapi memang saya akan belilah. Lepas tu kalau nak cakap masa sebelum saya jadi editor lah kan, zaman sekolah ke, zaman saya baru-baru nak belajar baca novel ke, dulu memang saya rasa tak ada okay, kalau dulu saya rasa saya suka cerita yang sebenarnya malu nak cakap, tapi dia kena jujur. Saya suka dulu cerita perempuan susah. Lelaki. Damsel in Yes, damsel in distress tu. So macam saya suka trope cerita macam tu. And then saya suka watak perempuan miskin. Saya tak suka dulu, saya tak suka lelaki miskin, perempuan kaya tak suka. Saya suka sebaliknya. Lelaki kena CEO ataupun lelaki dia kena kaya. Tengku. Kalau dulu suka, tapi bila dah meningkat umur semua, macam saya cakap lah, saya akan, dia macam makin lama, lagi-lagi bila dah jadi editor kan, dia jadi macam kadang-kadang mood editor tu ada tau. Okay, nak nilai lah novel ni, okay ke tak jalan cerita ni, macam tu. Lepas tu macam ni macam tak pernah lagi ada publisher kat Malaysia ni terbitkan cerita macam ni semua. Okay, sebab menjadi pembaca dan juga kepalanya ada editor, walaupun buku orang lain, buku penerbit lain, masih ada perasaan nak menilai tu Ada sebab nak kata saya memang jiwa fiction. So macam tak kisahlah novel kita sendiri ke, novel orang luar ke. So sebab macam saya kata, saya spend duit untuk beli buku tu. So saya macam akan pilih betul-betul lah jalan cerita. And kalau macam saya tertanya-tanya sangat kan, ni okay, kalau nak dibandingkan dulu, saya kata saya suka macam cerita damsel in distress semua tu kan. Sekarang ni saya lebih suka cerita yang berplot twist and yang meninggalkan tanda tanya. And saya sangat-sangat suka kalau dia ada plot twist dalam plot twist, ataupun cerita tu kita tak pernah jumpa lagi cerita macam tu. Okay. So kalau ikutkan kat situ, kalau biasanya plot twist ni dia banyak dalam cerita thriller. Betul. Kan? Dan juga mungkin misteri. Misteri kan? Betul. So sekarang ni untuk Nisa mix genre dia lah. Bukan dia cinta semata-mata. Bukan. Macam ada orang kan, cerita rasa dia suka baca cerita simple je. Sebab dia nak ada lulu. So kenapa nak kena pening-peningkan otak kan. Tapi saya tak. Saya sebaliknya. Saya tak suka cerita yang simple. Saya suka, macam saya katalah, cerita plot twist dalam plot twist, cerita yang ada banyak konflik. Tapi tak naklah konflik menyondol ke apa, tak nak. Rumah tangga saya nak. Saya nak bukan rumah tangga punya konflik. Yang dia macam lebih pada siasatan ke, tak semasa siasatan polis ke apa. Kadang-kadang orang biasa pun menyiasat juga. Lepas tu ada fantasi sikit ke, ada misteri sikit. Macam tu lah. Okay, Nisa kalau sekarang ni dah macam belas tahun dah membaca novel, betul tak? Sebab start daripada umur 13 Dah sekarang ni awak dah lebih dah. Dah lebih dah 23. Dah lebih 10 tahun kan. Apa yang Nisa perasan pada novel-novel terbitan di Malaysia ni? Apa yang berbeza? Dah lebih 10 tahun dah ni. Jujurlah cakap, saya rasa macam novel yang macam zaman saya 10 tahun lepas baca pun masih ada zaman sekarang. Masih banyak. Okay, tak kisahlah sebab masing-masing, maksudnya ikutlah penerbit nak terbit cerita macam tu ke kan. So masing-masing punya, masih ada pasaran dia. Yes, masih ada orang nak kat pasaran. Cuma saya nampak dah banyak novel yang macam saya kata tadi, dia ala-ala K-drama tau. Dia luar kebiasaan novel Melayu kita. So saya sangat suka. That's why saya mencari novel-novel macam tu. And saya harap memang banyak lah. Even kita pun, Karang Craft sendiri pun, saya kalau saya nak menilai manuskrip, saya memang ternanti-nanti manuskrip yang daripada lain. Sebab saya perasan kalau cerita tentang novel ni kan, dia nampak macam ada perubahan dah. Kalau sebelum ni, bagi saya lah, ceritanya lebih deep pada connection between male leads dengan female leads. Hero heroine kan, connection dia biasanya konflik dia akan melibatkan miscommunication. Tapi sekarang ni macam dah banyak juga konflik yang lain. Selain daripada miscommunication tu kan. Dia ada konflik baru lah. Dia bukannya asyik-asyik miscommunication je untuk bergaduh ke kan, untuk selesaikan masalah ke apa.
Betul, saya setuju. Sebab tu saya kata mungkin sebab sekarang ni orang tahu dah. Alhamdulillah sudah. sorry. Okay. Macam penulis-penulis sekarang kan, zaman sekarang ni mungkin tahu dah. Oh, dah banyak sangat cerita yang orang kata kebiasaan lah, klise kan. Jadi diorang pun akan cuba tulis cerita lain, konflik lain, plot lain. That's why saya kata saya mencari. Tapi memang ada dibandingkan dengan dulu. Dulu memang semua pasal rumah tangga, pasal cinta apa semua. Ada je yang macam enemies to lovers pun banyak juga kan dulu kan, kalau ingat kan. Tapi sekarang ni lagi meluas tau dia punya orang kata bidang, bukanlah bidang tapi background cerita tu. Dia dah macam meluas sikit. Kalau perasan juga tajuk novel pun ada perubahan yang ketara juga. Kita perasan apa tajuk-tajuk sebelum ni, contohnya Suamiku Encik Sotong. Sama-sama suami-suami. Dia ada fasa macam tu kan. Zaman tu. Tapi sekarang ni macam contoh tapi hati kata lain. Mana ada zaman dulu tak adalah. Ada lah. Bila mulut kata benci. Bila mulut kata benci. Tapi kita tukar lain, tapi hati kata lain. Kan? Tapi betul, even tajuk novel pun memang dah berubah lah sekarang. Cumalah tahu kan fasa yang novel-novel yang walaupun kita dah tak ada suami-suami sekarang, tapi kita ada sekarang ni zaman-zaman penulis letak tajuk novel nama watak. Nama watak. Kalau nama watak tu lelaki kan. Biasanya nama watak tu lelaki. Kenapa sebab nama dia handsome kot. Dan watak dia T20. So saya rasa macam lain benda lain lah. Tiba nama tu kan lain benda lain kan. Sebab banyak juga kalau kita tengok di pasaran, memang banyak juga novel yang dinamakan lelaki. Saya rasa sebab target dia perempuan. Betul. Target pembeli dia adalah perempuan. Jadi kita akan tertarik dengan nama tu lah. Betul. Tapi kalau tanya saya personal sebagai editor, saya prefer kalau tajuk tu bukan nama orang. Sebenarnya maksudnya mungkin lah, contohlah bibikku Makcik Senah, aku contoh nama sikit-sikit tak apalah. Tapi kalau ada whole tajuk tu nama orang, dia macam turn off sikit lah. Kalau tanya personally, saya punya pendapat lah kan. So that's why saya akan cari novel yang tajuk dia bukan nama. Macam dulu-dulu tajuk macam dulu-dulu pun tak apa, asalkan bukan nama lah. Itu personal lah. Ada orang mungkin suka kan. Mungkin macam okay, tahu dah cerita ni pasal cerita lagi kaya, confirm dia nak. Dia macam ada target audience tu tau. Betul. Buku-buku macam tu. Saya rasa target audience fiction ni dia besar tau. Sebabnya macam Nisa 10 tahun lepas berumur tingkatan 1. Tapi tahun ni ada lagi orang yang tingkatan 1. Betul. Yang ada preference macam tu. Dia macam kita cakap lah, cerita-cerita macam tu masih ada sampai sekarang kan. Sebab audience dia ada. So that's why dia masih ada kat pasaran. Sebab permintaannya ada apa semua kan. Saya pula dah melepasi. Kita berdua lah dah melepasi fasa itu. Nak bawa juga saya Mana boleh saya seorang je. Kena sekali. Okay Nisa, sebabnya tadi kan biasa juga orang kata kalau pembaca ni dia ada inspirasi atau teraspirasi untuk menjadi seorang penulis. Nisa sendiri nak jadi tak penulis? Bukan editor, nak jadi tak penulis? Malu lah cakap. Tapi actually kan, rahsia kita je tau. Macam mana kita orang lain tiba. Sebenarnya sebelum saya jadi editor lagi, saya memang dah menulis. Saya menulis sendiri sebagai kawan-kawan saya baca. And bila saya sebagai editor sekarang kan, bila saya ingat balik manuskrip-manuskrip saya and review-review kawan-kawan saya yang tak pernah publish dekat mana-mana platform tu pun ada macam fasa dia. Manuskrip pertama saya Ish kalau ceritanya nak kelepuk. Tengok kelepuk. Lepas tu manuskrip kedua macam better sikit daripada first, tapi still macam tak kena lepu juga. Dia macam ada fasa-fasa juga tau. Tapi itulah sayangnya memang saya ni, kekurangan saya adalah saya tak berani nak siarkan, maksudnya masuk kat mana-mana platform. Walaupun saya sebenarnya yakin, tapi pada masa yang sama saya tak yakin juga. Macam tu. Penatlah macam ni. Editor pun pening-pening Yakin ke tak yakin? Tapi lah kalau tanya saya jujur kan, actually saya memang ada keinginan untuk jadi penulis sekarang. Kalau tanya sekarang, cuma
masa. Masa nak membaca pun saya tak jumpa, apatah lagi masa untuk menulis. Tapi lah, saya pada adik-adik semua, jangan jadikan itu alasan je. Sebab saya jumpa ramai penulis yang diorang kerja lagi sibuk, lagi banyak benda lah. In reality dia buat macam-macam kan, tapi still manage untuk cari masa untuk menulis. That's why saya macam okay, so mungkin aku tak layak aku jadi penulis. Tak adalah. Sebab orang lain tu macam diorang jumpa juga masa untuk menulis. Tapi saya tak boleh. Saya balik-balik rumah saya pengsan. Saya dah penat membaca, apatah lagi nak menulis. Tapi kan kalau tanya saya, memang saya nak. Masih sekarang keinginan untuk jadi penulis tu ada. Okay. Kita nak tanya sikit lah. Yang ni betul-betul tumpahkan teh eksklusif. Okay, sebab tadi kan ada keinginan nak jadi penulis kan. Boleh tak nak tahu sikit cerita apa yang nak ditulis tu sebenarnya? Sikit lah. Okay lah. Kalau dulu, sekarang ke? Cerita sekarang lah. Cerita sekarang. Okay. Kita ada beberapa minit saja lagi sebelum sesi ni habis. Dah habis tu? Kita memang untuk yang teh eksklusif ni kita letak belakang-belakang sikit. Kita nak tahu apakah cerita yang Nisa nak tulis. Okay, kalau macam saya kan, saya memang nak cinta. Tapi cinta tu bukan cinta yang biasa-biasa lah. Of course lah. Maksudnya saya macam tapi kata lain lah. Contohlah kan B40 dia, watak utama dia kan B40 kan. So saya nak buat macam tu. Tak adalah terlalu B40, tapi macam real punya kerjaya yang macam yang saya nampak dengan mata sendiri, kawan-kawan saya punya experience ke, siapa-siapa kenalan punya experience lah. Contoh saya bagi contoh, bukan cerita saya. Contoh macam watak, saya teringin nak buat macam watak mandu teksi ataupun Grab ke kan, e-hailing punya kan, ataupun watak cikgu tadika ke, atau macam tu lah. Dia macam ya, dia benda tu tak adalah klise, tapi dia biasa dalam kehidupan kita. Tapi saya cuba nak ketengahkan watak tu sebagai watak utama. Macam tu lah kerjaya dia, contoh lah. Ataupun buka kedai tepi jalan ke, jual cendol ke, macam tu. So teringin buat cerita macam tu. And dia punya konflik tu konflik yang biasa. Senang cerita saya ni memang based on reality lah. Senang cerita, slice of life. Okay, tapi tipulah kalau saya kata saya tak berminat nak tulis cerita thriller ke, cerita sebab saya seorang yang suka semua genre. Saya tak ada bias mana-mana genre lah. Seram ke, fantasi ke apa kan. Saya suka semua. Dan saya teringin nak tulis semua. Cuma untuk kemampuan saya tahu kemampuan saya adalah novel cinta je. Yang macam tadi saya kata lah. So saya akan cuba buat kelainan lah pada novel saya. Okay, kalau kita bayangkan watak lelaki dia adalah pemandu Grab. Perempuan dia adalah yang penjual di gerai tepi jalan. Okay, meet cute dia macam mana? Tanya pula logline ke ni? Logline kita nak tengok sikit. Tak boleh fikir. Susah ni, kena fikir ni. Dia akan berjumpa sebab yang lelaki tu okay, saya ada satu logline. Okay. Cakap, yang memang idea saya juga sebenarnya. Okay, hero tu cikgu memandu. Heroin tu salah seorang yang belajar kat sekolah memandu tu. Tapi diorang maksudnya hero tu adalah cikgu yang mengajar heroin tu lah kan. End up mula-mula diorang tak charm tu diorang. Lepas tu lama-lama bila dah beberapa kelas bersama, baru diorang perasan rupanya diorang adalah kenalan zaman sekolah, which is perempuan tu sebenarnya dulu gangster kat sekolah. Bukanlah gangster, tapi macam tomboy. Yes, tomboy. Lelaki tu pula dulu macam selalu kena bully. Macam tu lah contoh. Pernah lah Pernah berangan macam tu lah. Comel. So meet cute diorang pun comel. Okay. Menarik. Kita harapkan kita harapkan novel Nisa insyaAllah akan keluar. Hantar ke Karangcraft ya. Takut boleh hantar ke Karangcraft, manuskrip at karangcraft.com. Hari ni cakap pada editor. Kena cakap tu. Okay, saya cakap sekarang ni saya bercakap sebagai saya Karangcraft, awak penulis. Okay. Baiklah. Dan saya difahamkan kita akan ada satu festival nak meraihkan novelis tanah air. Dan namanya adalah Festival Novel Malaysia. Okay, alright. So untuk peminat novel,
Saya rasa kat sinilah kesempatan kita untuk boleh. maklumkan secara wawakan secara rasminya. InsyaAllah Karangcraft akan menganjurkan satu festival novel Malaysia bagi meraihkan novelis, peminat novel dan juga rakan-rakan industri konten, khususnya kepada content fiction pada 23 hingga 27 September 2026. So, kena datang ramai-ramai tu. Ya, betul. Siapa kena bawa? Geng-geng Alamak. geng-geng yang minat novel kan? Kan, geng-geng yang B40, geng-geng T20 ke, tak kisahlah. Kalau kita boleh keluarkan male leads, female leads daripada novel ni untuk datang ke festival kita ni, kita kena bawa. Dah lama dah kita bawa kan. Semua kena bawa. Crowd dia. Okay, so terima kasih Nisa sebagai hari ni tetamu pertama segmen Bukti Tahniah. Boleh tak kalau saya nak request episod kedua? Episod kedua tak habis banyak sangat nak ditumpahkan. Kita tak habis tumpahkan lagi teh-teh yang berlaku dalam mana-mana buku. Tak sempat kan. Tak sempat. Tapi tak apa, InsyaAllah kita akan saya akan masukkan nama Nisa untuk test episod keberapa Lama sikit lah pada orang lain kan. Okay, nanti kita masukkan nama Nisa last mungkin episod kelima pula ke kan. Boleh. So terima kasih kepada semua penonton yang mendengar segmen Bukti hari ni. Kita memang untuk tumpahkan teh peminat-peminat buku. InsyaAllah lepas ni kita akan ada tetamu daripada kelab buku, daripada pembaca, daripada reviewer dan juga KL pempengaruh buku yang ada di tanah air kita. InsyaAllah terima kasih Nisa sekali lagi. Terima kasih juga Teh. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi pada segmen seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.